Dia punya model jenis Modi ni juga. Tapi yang ni design dia design UFO Bila rosak ke apa, korang boleh tukar baru guys. 100% jaminan lah dia bagi. Kita akan unboxing guys. Okey, step pemilihan dia korang akan dapat dia punya remote ni dengan dia punya bateri ni. Nak set timer boleh, nak adjust dia punya brightness pun boleh. Okey, ni dia punya lampu guys. Lampu UFO design terbaru daripada brand Modi ni. Sebelah atas ni dia punya solar panel. Color hitam, waterproof. So sebelah bawah dia macam ni. Ni semua adalah dia punya LED lah. Macam tu. So dekat sini ada sensor, nak button on off kat sini. Bila korang dah ada pole, kita just ikatkan pole korang kat sini. Kita boleh screw kat sini. Dia akan jadi kedudukan macam ni Okey, kita cuba on kan. Nampak? Puas hati guys, memang cerah lagi tinggi korang letak, lagi cerah rumah korang. Yang ni mode warm. Korang adjust dia punya warm white boleh. Ataupun mode warm. Mana ada lampu solar yang jenis UFO ni 3 color guys. Nak slowkan brightness pun boleh. Ni dia akan malap. Nak cerahkan pun boleh. Tekan hold, dia berkelip. So yang ni paling cerah. So kalau minat dengan lampu jenis UFO ni, bukaan luas, putih ada, warm white ada, ataupun warm, tekan link kat bawah.